Bang. Phone lipat Samsung tu dah ada stok. Oh, maksud kamu Samsung Galaxy Z Fold 8 dengan Z Fold 8 Ultra tu ke? Yang boleh lipat macam buku nota tu. Oh, yang tu kena pre-order dulu dekat All Gadget. Oh, tapi apa yang best sangat Z Fold 8 ni? Yang best dia, screen dia saiz 5.5 inch dengan nisbah 16:10. Kalau screen dalam dia pula 7.6 inch dengan nisbah 4:3. Bila buka tu macam pegang mini tablet. Oh, chipset apa dia guna? Chipset dia Snapdragon 8 Elite Gen 5 lah, dengan bateri 4800 mAh. Oh, padu juga. Kamera dia pula macam mana? Kamera dia pakai kamera dual kamera 50 megapiksel. Macam biasa je. Nak lebih ganas, boleh pakai Z Fold 8 Ultra. Yang tu dia pakai 200 megapiksel, 50 megapiksel dan 10 megapiksel dengan bateri dia 5000 mAh. So skrin Ultra ni lagi besar lah kan? Ya, betul. Skrin luar dia saiz 6.5 inch, skrin dalam dia 8 inci. Memang puas lah tengok movie dengan buat kerja. Oh, so harga dia pula berapa? Okey, untuk Z Fold 8 ni harga dia RM7,299. Untuk Z Fold 8 Ultra pula sekitar RM10,000 je. Aduh, mahal juga. Mahal sikit je. Bila pegang tu rasa terus macam CEO. Nak nampak macam CEO tapi akaun pula macam intern. Jangan risau. Kat sini korang boleh buat ansuran. Apply dulu, dah lulus, ambil phone, kemudian baru bayar. Serius lah. Ya, serius. Nak Z Fold 8 dengan Z Fold 8 Ultra ni, korang komen kat bawah, projek kami untuk ansuran.